Hello guys, welcome back to my channel Si Jerapah yang tinggi lagi kan lampai. Okay, ni konten yang mengejut. Okay, hari ni saya berada di rumah mak mentua saya. Apa yang kita buat hari ni? Stay tune sekejap. Kita intro dulu. Hey, jom jalan sama-sama. Si Jerapah cerita semua rasa jalan dan juga drama. Subscribe jangan lupa. Hey, jom jalan sama-sama. Si Jerapah cerita semua rasa jalan dan juga drama. Subscribe jangan lupa. Okay, kita bakar guna tengku. Lagi kita bubuh ni. Okay, tengah aja api. Nampak aja api. Ayah cakap ya. Ya. Video. Loma. Okay, kita bubuh tu tutup. Kali. Ada belah-belah mana yang kena bubur bakar ya. Ada yang pendek. Kontak tu. Oh, ini pendek. Oh, okay. Kita tak lemah. Haji buah saja. Campur. Pegang ujung lah. Tu boleh. Oh, kita tak macam tu. Lepas. Apa? Jaga jangan mati dekat. Juga ya, kita tutup. Tak nak mesti dengar. Nak. Okey. Ni tukang bakar. Oi. Ni pembantu kedua. Tukang kacau. Tukang kacau. Aktiviti kita hari ni adalah membakar lemang. So kalau anda tengok lemang kebiasaan, dia akan pacak mengiring kan. So kita akan bakar bawah tu. Tapi dah, ini yang cara yang paling cepat. Kita pakai tong gas. Ini semua DIY. Okay, dia letak zinc keliling and then ada stand kat dalam ni. So bila kita tutup, apa yang terpangkat tadi dia akan bakar semua pulut yang ada dalam buluh lemang ni lah. So cara ni dia lebih cepat berbanding kita pakai cara tradisional yang lama. So pembakaran lebih kurang dalam 3-4 jam aja. 2 jam sahaja. Kalau biasa kalau orang bakar dalam masa 4-5 jam lah. Tapi hak ni dengan api yang cantik, dengan dia punya suhu macam ni, 2 jam sahaja untuk bakar keseluruhan lemang. Dalam relung ni boleh letak banyak sebenarnya. Ini target kita untuk hari ni adalah 24 batang. Okay, kita tengok dari sini sekejap. Pukul semua. So untuk raya esok kita sediakan 100 batang lemang. Daging 14 kilo. Cukup lah tu. Cukup. Hak ni nanti kita ada tetamu special lepas ni. Tetamu Nak istimewa tahu- nak main. Nak tahu siapa dia? Stay tune video. Kita cedok cangkui dulu. Cara tu kena penting lah. Yang penting ayak jangan lebih, pulut jangan ni. Hak ni barai. Bok. Tu. Apa tu rumah saya? Bingkai. Siapa nak buat kerja ni? Aduh. Okey. Cara-cara dah pusing lah. Cara-cara dah pusing macam tu. Tak lagi, ini tak cara lagi. Ini bukan caranya. Buat tengok cara-cara. Belum caranya. Ya. Tong ke. Ikut sukat tu. Lemang. Ya, bomoh tu ni. Ni cara orang baru ni, orang lama tak tahu lah macam mana. Pengalaman 6 tahun. Ni cara orang baru lah, orang lama kami tak tahu lah. Kenapa lah cakap dia rapi? Kita dengar. Ni. Ni cara orang baru nah. Okey, gulung macam tu. Gulung. Dan kita masukkan dia. Okey, masuk macam tu. Ni tanah lah. Tanah X. Oh, yang ni tak perlu Kita masukkan. Itu. Ya, betul. Ya. Tetamu pun main dah.
Kamu banyak. Siap. Kamu Siap, masa tarik. Tu. Jalan masuk. Ayam sikit. Supaya add-on dia jadi elok. Okey. Siap. Siap, sabar tak? Tak nampak? Ha. Okey, siap. Dia tengok baru tahu, tak tengok tak tahu. Bawa masuk tu. Tu dia lah macam tu. Dia bawa kayu. Jangan tu ah. Semua ada. Ketuk-ketuk. Bagi tahu sikit macam mana? Mana. Jangan macam tu. Macam tu. Jalok. Gocok. Gocok. Mampu. Dia buat banyak kan ni? Alhamdulillah. Kita akan tutup biar dia punya haba. So secara saintifik dia, bila haba dipangkak dalam satu gelung yang dalam satu relung, di kitaran haba tu dia akan kitaran haba tu bila terpangkak dia akan lebih cepat untuk dia masak. Okey. Kita tunggu nanti dari semasa-masa kita kena pusing lah. Okay, tak apa. Kita biar dia dalam ni dulu. Lagi bila kita pusing dia punya lemah tu saya akan tunjuk. Okey. Ada lampu macam ni bukan ni? Round 1. Fight. Ready. Fight. Ha, dia apa lain tu? Tengok tu. Belum. Ada sponsor tak? Ada sponsor. Sponsor tak? Kau bincang cahaya. Bukan ambil perban. Betul. Kau lama ke bu? Aku takut temu ya. Kau lama ke bolong? Tahan tu. Dua bodoh. Bola kat lain kena ambil boh. Tiga boh. Bodoh. Woi, bola kat bumbung. Wait a minute. Who are you? Bola nak tak bumbung. Pada hilang bodoh. Oh, kali kedua dah paling hilang. Ada hilang kat bumbung. Ada. Pinggan tu pula ada. Tekan dek, tekan. Pinggan ni. Omeng tu. Meanwhile. Misteri yang kedua selepas Thailand. Bola pala hilang. Bulu ada. Bola tu mana? Bola bulu tangkis tadi mana? Nak jadi bulu tangkis je ni. Bulu tangkas. No. Oh tu, jom tu. Tu nampak. Tu. Weh dalam weh. Nampak. Tu. Kayu. Wait. Cari misi mencari. Lagi. Boleh tekan. Ada dua. Gila. Lagi pula Iman. Dapat. Areh, yang mana? Basah luak tu. Ini tadi yang Okey tu. Bukan ambil. Kepala tu. Kita masuk balik. Tukang ambil boh. Tukar dia sana dekat. Okey. Dia loose. Dapat. Lagi di Kita sambung balik. Let's go. Ready.
Fight! Yang tarik tengok. Biji yang hilang. Boy. Aku dah tak. Dah aku. Nampak. Tak payah tak. Oi, jom, kita jom. Oi. Tak boleh pegang tu. Ni legang ni, ni legang ni. Lubang ah. Later that same evening. Aktiviti main petang, bulu tangkis jadi ni hilang semua. Ni jadi rabak. Betul lah kira-kiranya. So yang ni reject. Setelah tadi ada aktiviti petang sikit. Okay, setelah 1 jam lebaran. Boleh tengok dekat sini. Dia punya apa nama? Dia dah start masak. Buah pun dah naik. Okay. So dalam ni ada lebih kurang 24 Kita tunggu lagi ada lagi sejam. Tengok hasil dia ada macam nanti kita tunggu. Dah masak lepas dan dekat hasil masak. Okay. Let's go. Kita buat apa? Kita tengok proses dia. Ketuk. Tu ada depan ni pula. So kalau tertanya-tanya proses apa yang kita panggil, kita nak mampakkan. Kalau kata mahal tu inilah proses dah. Macam ni kita nak ambil keluar bulu, kita nak ketuk-ketuk, kita nak mampakkan dia supaya dia masuk dalam tu. Dia akan masuk satu buluh ni lah. Lepas lagi dah ketuk, kita akan pusingkan, kita akan balikkan nak masuk dalam lain pula. So prosesnya ni memang dia membakar bulu roma dan menghitamkan tangan. What? Jirafah duduk, weh. Weh. Oi. Mujur tak? Lucu. Hai, orang duduk atas kursi, Ami duduk atas meja. Many hours later. Assalamualaikum. Ayah ni. Jom. Boleh kerja. Mana bikin? Makan kita soda. Tak. Mau YouTube. Sedap. Oh, ketupat sedap. Dekat tu. Jadi orang pondok orang ni noh. Ni, abang. Ai dah macam orang duduk dekat makan ni lah ni. Nak boleh ni. Im. Ayo buka periuk tu ya. Ayo buka periuk. Buka periuk. Huh? Huh? Oh, orang ketupat. Ni. Masuk YouTube tau. Ni, dia dah.
Kain. Ini tak lah. Kan dia malam-malam. Ketupat apa kacang? Ayam. Ayam. Oh, lah sikit. Lah, dia tunjuk dekat. Oh. Dulu. Ha, tahu kalau mau. Lah itu. Sidang cari siapa kau ni. Dia duduk rakam. Ha. Segan sabarlah nak. Pulut. Dia dengan mak nak lewat ni. Kim kenal. Nasi impit. Nasi impit ambil sekali. Oh, ha. Ni buat pulut. Kecil. Ni impit mau. Ayam. Ha, bagi tok tu mau. Nak ambil. Makan sate. Ayam masih impit. Betul ni apa? Ada lagi. Ni kat atas TV macam ni. Kau sempit. Ha? Masih impit. Kau. Setelah hampir 2 jam kita bakar menggunakan api dapur je. So inilah hasil dia. Kalau anda tengok ada yang dah masak sih, ada yang dah masak dan ada yang belum. Kita dah kali-kali tadi. Sebab ni dia kita perlukan pusing-pusing dia bagi dia masuk sekeliling lah. Proses dia ni memang agak agak rumit lah. So tak heran lah kalau kata orang jual lemang tu sebatang tu lebih kurang dalam RM18, RM20. Proses dia nak buat pun dia tak rumit, cuma dia main dengan haba panas ni. Jadi apa? Kita biar lagi 15 minit. Kadang-kadang kita tutup balik. Kita tengok yang mana yang lebih-lebih ni, yang kurang-kurang ni, nanti kita akan ni balik. Okay? Stay tune. Okay guys, kita sambung dengan lemang pula. Tadi sate, ketupat dah habis dah tu. Ayam pun dah berapa 3 jam dah habis tu. Saya nak buat lain. Sedap. Ni ketupat hitam. Oh, sedap. Makin. Makin sedap. Oh, sedap. Tong ni. Panas dah. Ui. Panas. Hai, ampun ni duk membawang tu. Oh. Masuk YouTube. 2 hours later. Kalau ada lemak dia nak tahu. Orang makan dah. Cepat habis. Lagi laju sikit. Tak mau Marhabannya. Ni buat burger ke apa? Baru balik mahabat lah. Tapis mana ni? Tapis. Agak ada manager ni. Tak baca doa dulu lah. Tak biar yo. Lambat bergempur ni sampai orang makan biro ni tengok. Lemang apa dia? Oi, habis yo. Nak ML tu Pergi lagi. Oh, duduk. semua lagi. Itu hampa duk usik pakcik kan?
Makcik tak puas ke jalan tu 4 kali dah tu. Tak lekat-lekat ni. Makcik cekut sak mah. Jo. Hang kena tuntut dengan makcik je. Tadi orang kena tuntut dengan makcik je. Kena minta tips sikit lah. Tak melekat. Tak tahu makcik kenyit ke makcik buat apa lah. Makcik gelap je mulut dapat. Makcik gelap je mulut dapat. Cuma makcik gelap buka mulut tengok. Muka boleh buat lari. Sikit dah. Salam ni. Salam ni. Salam ni. Dapat kek yo. Buka jalan kat apa? Jalan eh? Buka jalan apa? Jalan. Sejalan. Driver kami. Driver kami on. Saya nak dia mesti on lah. Dia fikir ada cara mana. Tapi hari Sabtu ni pun nak balik Mari pula. Abang Syau kalian mana? Nuri pasang kali mana? Nuri mana? Dia boleh balik main pula. Nuri. Nuri mana dia mana? Wan Sau. Syau. Satu. Nuri mana dia dekat. Dia. Kedua. Dan kita pergi yang ketiga. Yang kedua kita yang ketiga balik ya. Kini pun kan apa Dan nana? Nuri yang balik. Dia buat balik polis dah. Ano lah, hari Sabtu. Baik kau nanti nak kuala ni. Cuba tengok rekod BTL orang Panjang sangat. Dia ada tengah fokus je kat apa? Woi, tolong. Belum. Belum ni, tengok ni. I think I like when it rains. Tengok cik. Loh, tak badan dengan pakai kain tu. What follows is a brief construction montage. Memang. Percaya. Dia apa panggil? Pertama, kedua, ketiga kena. Kena. lagi ni kau ni yang video. Ni. Jumpa belakang pokok ni. Jackpot dah tu. Niat beli lah. Niat nak beli tapi dah bagi. Kena. Duk beli. Lebih panjang dulu. Wah. Aduh. Haji masuk dulu. Duduk ke? Tapi sebab Haji macam tengok dua kali. Ni tapi apa tapi dah. Kau kering. Tengok Haji mana tapi.
duk buat ni. Haji nampak dah muka tu. Kita kena kata. Dah pakai baju tu. Lambang kamu. Aku. Lambang dia jentong apa? Jentong lah. Dia nak pergi mana? Dia nak. Elok dah makan habis dah semua kan. Baru teringat ada durian. Alkisahnya nak makan durian dengan pulut. Tapi kok Ling yang jadi.